Assalamualaikum saudara. Passwordnya apa? X. Jangan macam-macam. Baiklah saudara, jadi di video kali ini saya berada di Pantai Gerudi, lokasinya di Pulau Gelombang. Kali ini saya nak berkarang, iaitu berkarang kepah ataupun nak mencari kepah. Jadi inilah kepah yang saya cari tu. Warna dia warna coklat. Besar pula tu, bukan tak besar. Jadi yolah, ikuti saya mencari kepah. Jadi saya ni mencari kepah bersama Jang Ruslan. Jadi dia hal dia, saya hal saya. 2-3 kali langkah aja lah terjumpalah dengan mata kepah. Kepah dia kalau kering aja air, itu berlumut lah atas dia. Itu petanda betul-betul kepah. Tak ada lain lah. Jadi yang tahu mencari kepah pasti tahulah dia ya. Dapatlah satu. Warna dia apa? Warna dia putih. Warna putih. Nah, kerana di bulan puasa, jadi saya ni mencarilah untuk lauk dan juga berbuka puasa. Dapatlah untuk lauk dan juga buat jemput. Begitulah. Nah, dapat pula lagi kepah saudara. Kalau kering senang kadang tu timbul, kadang tu ada mata dia Jadi kita cari lagi. Dapat pula lagi mata dia tu. Kalau kita terjumpa dengan dia, pasti dia tahu je kan. Pasti dia tahulah. Pasti tu tutup dengan pasir dan juga tenggelam dia mana yang timbul tak bisa lagi nak tenggelam. Jadi nampak gitulah. Nah terjumpa pula lagi mata dia. Jadi mana yang tahu pasti senanglah mencari kepah ni. Bukan ada susah. Nah, maju selangkah 2 langkah terjumpa pula dengan